Ini ikan kering mentah lah. Jadi kalau sekiranya ada tempahan, kita akan goreng. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedai ni nama apa Haji? Kedai ni namanya Restoran Tok Gajah. Restoran Tok Gajah ni mengambil sempena pahlawan Negeri Pahang lah. Makanan apa yang paling istimewa di kedai? Biasanya makanannya memang ikan patin lah, makanan utamanya. Tapi di samping tu ada juga jenis-jenis ikan lain lah. Yang paling utamanya patin biasa lah, kita orang panggil patin sangkar. Yang tu patin, ada satu lagi jenis patin, iaitu patin buah. Itu istimewa sikit lah. Dan harga lebih pada patinan biasa sikit aja. Bantu lauk-lauk kampungnya banyak lah. Jadi kita di sini ada lebih kurang dalam 50 ke 60 jenis lauk lah sebenarnya. Banyak yang minum. Haji, contohnya macam ikan patin buah. Kalau customer dari luar datang, dia kena tempah dulu ke yang mana dia? Biasanya kita buat terima juga tempahan, dan kalau kita ada yang dah buat, ada juga kita yang dah buat, yang dah siap lah kan. Okey, kedua orang umum semua yang jauh tu, mari datang ke kedai Tok Gajah. Macam-macam menu ada kat sini. Alhamdulillah kedai kami ni besar ya. Jadi boleh mengisi pelanggan seramai 200 orang dalam satu masa lah. Kemudahan kat sini apa dia? Kat sini kemudahannya banyak, tempat parking pun agak selesa. Kalau penuh kat depan ni, kita ada parking, ruang parking dekat belakang sana lah. Dan tu kita ada surau, ada surau untuk lelaki dan surau perempuan. Ada tandas, ada bilik air untuk lelaki dan perempuan juga. Ada orang pun semua, yang jauh-jauh semua tu, yang tengok video ni, datang ke Restoran Tok Gajah. Macam-macam menu ada. Semua best. Semua, saya kalau sekiranya ada pelanggan-pelanggan yang agak ramai untuk nak buat penempahan, boleh telefon nombor telefon 013-922-6308 atau satu lagi 013-923-6308. Restoran Tok Gajah. Kalau Waste Restoran Tok Gajah pun boleh jumpa lah ya. Alhamdulillah, sedap dah. Hai, sedap orang makan. Orang kata datang kedai ni rugi amat. Terbaik orang, memang sedap. You kena datang ni orang.